Baru-baru ini tersebar semalam lagi sebenarnya, satu audio daripada Mahathir yang mengatakan bahawa Mahathir itu mengatakan mendakwa Muhyiddin curi duit. Jadi kita dengar dulu kenyataan beliau tentang perkara ini. Apa nak jual beli kapal terbang macam-macam dia masuk dalam tu. Iaitu benda dia beli. Ada syarat pula dia. Kalau kita nak buat rundingan dengan negara lain, nak ada jaminan, kena rujuk kepada Singapura. Mana kebebasan kita? Kita kalau bebas kita buat itu apa peduli Amerika. Tapi lah ni kita kena tanya. Ini semua tertulis. Oh pada baca artikel. I mean, macam mana boleh kerajaan Malaysia sanggup bagi sampai 20 betul. pasal dia lebih daripada 1 trilion ringgit nak bagi kepada Amerika. Tak ada duit nak beli barang online. Lepas tu kita pula Malaysia kena melabur di Amerika 70 bilion dolar. Kita negara miskin kena melabur di negara kaya. Untuk apa? Supaya dia orang dapat pekerjaan. Ini kerjaan kita, Anwar. Sign. Lepas tu ada military alliance pula. Habislah kuasa kita lah ni kita dalam blok Amerika. Kita Amerika menentang dengan China. Jadi kita pun bermusuh dengan China pula. Jadi ini semua menjejaskan kewibawaan kita. Orang Melayu sudah hilang kuasa. Betul. Jadi macam mana nak selamatkan orang Melayu kalau kita tak ada kuasa? Kalau ada kuasa kita boleh buat macam-macam boleh buat. Saya punya contribution kepada negara cuma idea saja. Macam mana nak solve problem itu saya boleh cari jalan. Tapi lagi dah tak ada kuasa. Saya tak ada kuasa tak apalah. Tapi orang Melayu tak ada kuasa lagi. Habis. Jadi kita nak selamatkan orang Melayu tak boleh. Dan akhirnya kita orang Melayu tak ada negara. Dimiliki oleh di satu pihak ekonomi dapat dari China, di pihak international politik dapat dari Amerika. Apa kedudukan tanah Melayu? Apa kedudukan orang Melayu? Dia. Benda tu boleh dibatalkan ke? Kalau kita jalan. Kita boleh cari jalan. Bagi saya ada jalan. Banyak benda kita boleh buat, tapi bukan Anwar. Anwar dia walaupun Melayu tapi jiwa Melayu tak ada. Dia berkira nak jadi Perdana Menteri. Ya. So cara kita nak kena jatuhkan dululah. Tapi nak dapat balik susah lah. Tak saya pun dengan cara Melayu bersatu je. Ya. Kalau kita bersatu boleh. Saya akan cakap enam lah dengan Muhyiddin, jangan bergaduh-gaduh. Dia bukan apa, dia ada masalah. Dia nak jadi Perdana Menteri bukan untuk nak berkhidmat. Pasal kalau dia tak jadi Perdana Menteri, ada kemungkinan dia masuk dalam. Pasal dia pun curi duit. Saya tahu. Duit parti. Duit bagi kepada parti, dia tak bagi kepada parti, dia simpan di rumah dia. Dan itu duit tu lah dia belajar. Belajar banyak lah. Sampai saya galak. Saya galak dengan kami pasal inilah orang dia menang. Sihat Tun daripada yang menang dengan Tun tu hari ni. Mesti tetap menang tu. Tu mesti tetap tu.
Okey, dia duduk cerita ulas pasal ART lah kan. Dia duduk ulas pasal ART, apa Melayu kena bersatu dan sebagainya kan. Tapi dia yang dulu jual batu putih tu. Tapi yang menarik yang dia sebut tu berkenaan dengan Muhyiddin Yassin curi duit. Kan, Muhyiddin Yassin curi duit. Tapi Muhyiddin Yassin hari ini menyatakan saya tak pernah curi duit parti, Muhyiddin Yassin kata. Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin menafikan dakwaan bekas Perdana Menteri bahawa Mahathir Mohamad bahawa dia mencuri wang daripada parti itu seperti yang tular di video klip yang saya tunjukkan tadi. Penjelasan itu dibuat Muhyiddin meskipun semalam seorang pemimpin pemuda Johor mendakwa rakan memvideo menang telah disunting dan dimanipulasikan oleh pihak tertentu. Dia macam ni lah tuan-tuan. Cerita curi duit ni, curi jana wibawa apa semua tu kita dah dengar lama. Kan? Dan antara yang merakam tu kalau tak silap saya adalah Syafiq Halim ni datang di situ. Antara yang merekam. Dan saya pernah berdebat dengan beliau lah isu yang 300 juta tu. Kan terciduk dia kan 300 juta ni. Akaun pun tak kerti kan. Kalau betul lah Syafiq, sorry lah kalau bukan kau yang, tapi aku nampak akaun kau yang siarkan ada satu video, bukan yang tadi tu, ada satu lagi video lain takap curi. Tapi poin dia macam ni tuan-tuan, bila Tun Mahathir cakap macam tu, saya kata tadi, penerima rasuah satu hal, yang melaksana yang orang kata dispose of the money, pengubahan wang haram satu hal, yang dapat projek terima duit dan sebagainya satu hal. These are all people yang duduk bercakap akhirnya diguna apa untuk menang? Melayu. Daripada cerita UEC tadi, akhirnya semua cerita Melayu itu adalah untuk menutup semua keberburukan, kejahatan, rasuah, salah guna kuasa yang mereka lakukan. Okey, tak kisahlah dia bukan masalah bangsa, agama, tetapi isunya bila benda itu digunakan untuk nak menampung. Dia duk tuduh, Muhyiddin Yassin yang curi duit. Sebab itu saya kalah dekat Langkawi. Dia kata saya kalah kat Langkawi sebab Muhyiddin Yassin lah curi duit tersebut. Muhyiddin kata saya tak curi duit. Tapi sekarang Muhyiddin Yassin didakwa 300 juta. Kan 300 juta dalam apa orang kata di dalam kes tersebut kan. So dalam isu yang saya sebut tadi berkenaan dengan 300 juta. So kita kena tanya soalan yang very crucial. Adakah dakwaan Tun itu benar atau tidak? Kalau tidak benar, adakah berani Muhyiddin Yassin pergi saman Tun sebagaimana Tun saman Datuk Seri Anwar Ibrahim berkenaan dakwaan dia tidak terima, tidak ada anak dan kroni dia yang dapat duit bilion-bilion. So itu soalan kita kepada Muhyiddin Yassin. Soalan kita kepada Muhyiddin Yassin, adakah perkara itu sanggup dia lakukan? Okey tuan-tuan. Kalau dia sanggup lakukan, jangan deny je lah. Saman lah. Dan semua perkara ini, benda ini, kita duk cerita Muhyiddin Yassin, kita duk cerita PAS, kita duk cerita Mahathir Mohamad. Tetapi kita juga terpalit dengan perkara ini. Dan kita juga suka atau tidak, kita duk kutuk lah pasal Mahathir ini, Mahathir terima rasuah dan sebagainya. Kita terpalit, bukan, mungkin kita tak terima rasuah mungkin. Tetapi kita tak boleh buang persepsi yang rakyat palitkan dengan kita sendiri. Kan saya kata tadi, kita duk kutuk Alberte. Tapi dalam yang sama, kita tak ada cakap apa-apa pun pasal Samsul Iskandar. Kita tak cakap apa-apa pun pasal Adun di Sabah. Kita tak cakap apa-apa pun pasal Azam Baki. PKR yang sudah berubah, bukannya Azam Baki. Kata oleh Rafizi Ramli, PKR yang berubah, bukan Azam Baki. Bekas timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli mengkritik apa yang disifatkannya sebagai perubahan sikap parti itu terhadap Ketua SPRM setelah menjadi kerajaan. Bagi Rafizi, pendirian PKR pada masa ini adalah terhadap Azam Baki tidak lagi mencerminkan pandangan rakyat yang menurutnya sebagai sederhana dan bukan berpandukan politik semata-mata. Pendapat rakyat jelas bahawa Azam patut meletak jawatan, tapi kini PKR dan presidennya malah memuji pula tindakan Azam sebagai satu keberanian. Kan? Ada itu Perdana Menteri kata, ini adalah satu tindakan berani Azam Baki. Sebelum itu, kita yang nak pergi tangkap Azam Baki, tuan-tuan. Kita yang minta Azam Baki itu dipecat. Sebab itu Rafizi kata, orang yang berubah bukan Azam. Azam kekal sama je. Tapi yang berubah adalah PKR dan ini bahaya, dia kata. Saya setuju juga. Azam Baki tak berubah. Azam Baki begitu. Itulah dia Azam Baki. Itulah dia Azam Baki. Yang kita dulu anggap, yang tak didakwa dia tak dakwa, dia nak dakwa dia dakwa, yang sepatutnya dia dakwa dia tidak didakwa. Itulah Azam Baki dulu dan itulah Azam Baki sekarang. Azam Baki tak pernah berubah, yang berubah kita. Dulu bukan main lagi kita kata dia macam-macam. Siap kita keluar demo lagi, tuan-tuan.
Siap kita keluar demo, kita tunjukkan bahawa kena tangkap, gantung bendera hitam, gantung spanduk hitam dan sebagainya. Tangkap Azam Baki, tangkap Azam Baki. Bila kita jadi kerajaan, kita pula yang lantik dia. So kalau disambung lagi tahun depan, memang jahanam lah. Jahanam lah nanti image, bukan jahanam negara ni saja, bukan negara jahanam lah saya kata. Tetapi image Madani itu akan jahanam lah. Saya harap apa orang kata Datuk Bahari tu dengar ceritanya. Kalau betul lah dipanggil lah, kalau betul lah kan. Tapi kabinet kena setuju lah. Tapi yang tu kenapa minta kabinet pula? Sebab yang Azam Baki ni tak ada melalui kabinet pun. Kan yang ini tak ada melalui kabinet pun. Saya macam ni lah tuan-tuan. Kalau sekiranya Datuk Bahari tu dilantik jadi ketua SPRM tahun depan, saya nak interview dia lah. Okey saya nak tanya dia. Sebab dia ada pendapat dia tentang sebenarnya tentang Albert Tay ni. Saya nampak dia ada pendapat. Saya daripada saya pernah interview dia dulu. Dia sebenarnya cara yang salah tu kalau kita nak dipanggil sting. Sting dia maksudnya nak perangkap orang tu salah cara tu. Cara yang Albert Tay buat tu salah. Tapi sebab dia mungkin desperate kan. So dia rakam je. Dia ada cara lain kalau nak perangkap orang. Dan biasanya SPRM ni akan bekerjasama dengan pemberi rasuah dan juga pemberi maklumat. Dan pemberi rasuah untuk tangkap yang paling penting penerima rasuah tu. Sebab ialah pemberi rasuah ni satu hal, tapi penerima tu, pegawai kerajaan, kroni mereka, anak beranak mereka, yang tu yang kita nak kena tangkap sebenarnya. Kan? Yang tu yang kita kena tangkap. Jadi dia kata orang yang berubah bukan Azam, tapi fikir ada ini bahaya. Dan I agree. Dan I absolutely agree dengan perkara tersebut.